Jom saya tunjukkan cara macam mana untuk kita renew road tax dan insurans ni melalui bijak.my. Okay, first kali kita pergi ke Google Apps. Okay, kemudian kita type bijak.my. Okay, kemudian kita klik pada laman web bijak.my. Okay, kemudian kita klik pada kad insurans. Okay, kemudian pada bahagian ni kita masukkan je info kenderaan yang kita nak renew insurans ni. Okay, lepas kita dah selesai masukkan info kenderaan kita di sini. Okay, kemudian kita klik pada butang get quote di sini. Okay, nanti korang tunggulah dalam masa 5 minit pihak bijak ni akan hantar quotation ke dalam email ataupun dalam WhatsApp korang lah. Okay, bila kita dah dapat quotation daripada pihak bijak ni, okay, kita klik je link yang diberi di sini. Okey, kemudian di sini saya ada beberapa pihak insurans daripada Zurich, daripada RHB, daripada Great Eastern dan sebagainya. Untuk kita pilih ni, kita boleh klik pada butang I want this. Okey, kemudian kita scroll ke bawah. Okey, jika kita tengok di bawah lagi, kita akan diberi pilihan untuk add-on lah, ataupun untuk extend coverage insurans kita ni. Okey, jika korang rasa berbaloi dengan semua ni, korang boleh klik je add di sini. Okey, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Okey, untuk bahagian road tax ni, kita pilih yes. Okey, kita klik yes untuk kita renew sekali dengan road tax kita. Okey, kemudian dia akan bagi digital sajalah. Okey, kemudian kita klik pada I confirm di sini. Okey, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Okey, kemudian pada bahagian akhir iaitu pada bahagian payment option, kita diberi pilihan sama ada untuk bayar secara ansuran ataupun bayar secara full terus. Okey, nanti korang boleh pilih lah sama ada nak bayar ansuran ataupun bayar secara cash terus. Okey, nanti korang boleh teruskan proceed sehingga pembayaran selesai. Okey, itu je cara untuk bayar insurans ataupun road tax melalui bijak.my ni.